Tebal gila kan, dah macam kasut trail running. Review ni aku buat khas untuk geng-geng outdoor. Kita hari ni akan review sebuah water shoe. Kiranya dia ni kan kacukan antara kasut dan juga sandal. Apasal kasut dia tutup memang banyak, apasal macam sandal berlubang-lubang babe. Bila digunakan untuk berjalan atas batu-batu sungai macam ni, memang rasa confident gila. Dia buat meranduk sungai yang kita tak tahu dalam tu batu tajam atau tak. Selesa dan ya confident gila. Kenapa dia macam okey? Jom tengok rapat sikit. Apa-apa hal pun aku memang gatal ambil warna hitam. Yang pertama, dia ngam untuk main dekat air dan juga meranduk sungai. Selesa sebab kita boleh tengok cushion dia tebal. Tebal gila kan, dah macam kasut trail running. Lepas tu cushion dia ni kira lembut tau. Jadi bila kita pijak dekat batu tajam tu tak terasa dekat tapak kaki. Yang kedua, disebabkan tapak dia agak grip. Material cushion dengan tapak dia adalah benda yang sama. Tak ada perbezaan Jadi ini menyebabkan tapak dia ni betul-betul senang nak terbentuk dan melekat kepada permukaan-permukaan yang dipijak. Yang ketiga, bila kita pakai dia ni memang betul-betul susah sikit nak pakai sebab dia akan melekat dekat kaki kita. Ini yang biasalah cara bila aku pakai. Aku masukkan dulu. Dia ni datang dia siap tali dah. So just in case kau nak ketatkan lagi. Dan belah belakang ni tarik untuk masukkan betul-betul. Perkemaskan stokin entah apa benda ni. And then ketatkan tali. Sangkutkan jika perlu. Melekat babe. Memang grip macam kasut trail run. Namun kalau kau tanya guna untuk hiking boleh ke tak? Tak boleh geng. Korang tengok balik tadi, tapak dia tidak tajam dan tidak agresif. Aku yakin kalau kawasan berlumpur, naya. Alright, tu je review untuk hari ni. Kalau korang ada apa-apa benda nak tanya, letak kat komen. InsyaAllah nanti aku cuba jawabkan Ciao.